Tidak dinafikan, keinginan Muhyiddin yang mahu menjadi Perdana Menteri sekali lagi begitu menonjol. Beliau seolah-olah merasakan hanya dirinya sahaja yang layak dari kalangan pemimpin Perikatan Nasional. Jika benar dakwaan Muhyiddin itu, apa kata kita periksa rekod beliau sewaktu memimpin PN dalam menghadapi pilihan raya yang lalu? Dalam siri Nalar Politik kali ini, kita ingin mengungkap track rekod beliau. Jom saksikan. Tuan-tuan semua, Muhyiddin Yassin kini sekali lagi dilihat menonjolkan diri sebagai calon Perdana Menteri, walaupun rekod pilihan raya di bawah kepimpinannya menunjukkan kelemahan yang ketara. Pertanyaan timbul, apakah rakyat Malaysia wajar memberi kepercayaan kepada seorang pemimpin yang gagal mengekalkan momentum parti dan gabungan politiknya sendiri? Mulai dari PRN Melaka 2021, gambaran pertama kelemahan kepimpinan politik Muhyiddin sudah kelihatan. Dalam pilihan raya tersebut, Perikatan Nasional hanya menang 2 daripada 28 kerusi Dewan Undangan Negeri, jauh di belakang Barisan Nasional yang menguasai 21 kerusi. Keputusan ini bukan sekadar statistik. Ia adalah isyarat jelas bahawa PN gagal menarik keyakinan rakyat di luar kubu tradisionalnya, sekaligus menimbulkan persoalan tentang strategi kepimpinan Muhyiddin. Situasi ini berulang di PRN Johor 2022 apabila parti komponen Bersatu di bawah PN gagal menguasai negeri penting itu. BN terus menunjukkan dominasi, sementara PN Bersatu hanya mampu mencatat kemenangan minoriti. Rakyat mula mempersoalkan sama ada strategi Muhyiddin benar-benar efektif untuk menawan hati pengundi atau sekadar mengharapkan nama dan imej peribadinya sebagai poster boy untuk menarik undi. Tahun 2023 menyaksikan PRN di 6 negeri diadakan serentak, termasuk Kedah, Kelantan, Terengganu, Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang. Hasilnya hanya PAS, bukan Bersatu atau PN secara keseluruhan, yang menunjukkan kekuatan konsisten. PAS berjaya menguasai beberapa negeri pantai timur, sementara pengaruh Bersatu kelihatan tidak berkembang. Kawan-kawan, fakta ini menimbulkan persoalan. Jika Bersatu lemah di negeri-negeri ini, adakah Muhyiddin benar-benar mampu memimpin PN ke arah kemenangan nasional? Atau hanya bergantung kepada keberhasilan PAS yang lebih berakar dalam kawasan tertentu? Lebih mengejutkan, dalam PRN Sabah 2025, PN Bersatu gagal menunjukkan prestasi signifikan. Gabungan lain seperti GRS dan BN mendominasi, sementara Bersatu tidak menang walau satu kerusi, sedangkan PAS pula mencipta sejarah memenangi kerusi pertamanya di wilayah Borneo itu. Ini bukan sekadar kegagalan taktikal, tetapi cerminan ketidakupayaan Muhyiddin untuk menembusi negeri-negeri yang strategik, sekaligus memperlihatkan bahawa pengaruhnya semakin hilang dari radar rakyat. Sahabatku, jika kita gabungkan semua fakta ini, satu naratif jelas muncul. Di bawah kepimpinan Muhyiddin, PN sering gagal mengekalkan momentum pilihan raya. Sebaiknya hanya bergantung pada parti lain dalam gabungan. Malah imej Muhyiddin semakin sukar menembusi negeri-negeri strategik. Keputusan pilihan raya ini bukan sekadar angka, ia adalah cerminan kemampuan seorang pemimpin untuk menyusun strategi, memimpin jentera parti dan memenangi keyakinan rakyat. Persoalan besar yang kini timbul, apakah rakyat wajar memberi mandat kepada seorang pemimpin yang rekod pilihan rayanya lemah, terutama ketika negara menghadapi isu ekonomi, kos sara hidup, ketidaktentuan politik dan kelemahan kerajaan madani yang kritikal? Jika PRN Melaka, Johor dan 6 negeri pada 2023 serta Sabah pada tahun lalu dijadikan petunjuk, prestasi Bersatu di bawah Muhyiddin konsisten menunjukkan kelemahan dan tren penurunan yang sangat ketara. Bukan sahaja beliau gagal menguasai kawasan kubu lawan, malah bergantung kepada kejayaan parti lain untuk mengekalkan relevansi politik.
Satu lagi isu yang menimbulkan keraguan ialah Muhyiddin masih mahu mengekalkan imej sebagai poster boy PN walaupun imejnya yang terpalit dengan isu menantu yang kini dalam pelarian diburu oleh pihak berkuasa berhubung skandal rasuah. Kebergantungan kepada imej peribadi beliau sebagai pemimpin utama menimbulkan risiko apabila prestasi parti merosot, tidak ada hala tuju, isu menantu kini menjadi persoalan besar kepada rakyat tentang keberkesanan kepimpinan beliau berdasarkan rekod prestasi beliau yang bermasalah. Kesimpulannya, semua bukti pilihan raya ini menimbulkan persoalan besar. Adakah Muhyiddin layak menjadi calon Perdana Menteri lagi? Rekod PRN Melaka, Johor, Enam Negeri dan Sabah menunjukkan pola yang sama, iaitu PN di bawah kepimpinannya gagal meningkatkan prestasi, malah terus bergantung kepada jentera PAS. Maka, dalam konteks ini, rakyat berhak bertanya, adakah calon PM ini mempunyai strategi, visi dan keberanian yang diperlukan untuk memimpin negara pada tahap nasional? Atau beliau hanya akan terus mengulangi kesilapan yang sama dari PRN ke PRU? Fakta-fakta pilihan raya jelas memberi gambaran kredibiliti politik Muhyiddin sebelum beliau ditonjolkan sebagai calon Perdana Menteri sekali lagi. Jadi, dengan fakta dan rekod ini, adakah anda rasa Muhyiddin layak dicalonkan sebagai PM sekali lagi? Sebelum itu, kita harus ingat, kita semua mahukan pemimpin yang membela nasib rakyat. Soal siapa akan jadi PM, rakyat tak peduli. Baiklah, itu saja. Kita bertemu lagi dalam Nalar Politik. Teruskan bersama kami di malayadaily.com.